Berdasarkan statistik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 7,681 kes direkodkan pada tahun 2024 berbanding 3,883 kes pada tahun 2022. Hampir 70% kes buli berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Buat remaja yang mendengar khutbah pada hari ini, kalian perlu sedar bahawa kalian aset agama ini. Masa remaja bakal menentukan hala tuju masa hadapan. Kuatkanlah jati diri kita sebagai seorang Muslim. Memang menjadi lumrah untuk ragu-ragu dengan keputusan kehidupan. Rasa takut disisihkan rakan sebaya dan mula sedar akan perasaan diri. Namun jangan sesekali lepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah akhlak mulia pelindung diri daripada pengaruh buruk. Sebarkan diri mendengar nasihat orang yang lebih tua, terutamanya ibu bapa kita. Di balik untaian nasihat yang mungkin seolah menghiris hati itu, ada kasih sayang dan keprihatinan mereka. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Katakan kalian berada dalam keluarga yang berantakan. Jangan teruskan lagi kitaran tersebut. Biar kita menjadi penghenti kitaran negatif dan menjadi lebih baik daripada generasi sebelum kita.